peralatan yang diperlukan, masking tape, kain, lepas tu stiker. Stiker boleh tampal dekat lampu. Kalau in case yang ni lampu macam ni, kena tampal dekat sini lah. Dekat sini, depan sini. Dekat depan. Okey, contoh pakai dulu masking tape, tampal. Lepas tu nanti kita akan test. Dia kedudukan dia mesti macam ni. Dia tak boleh macam ni. Kena horizontal. Alright, kita test. Okey, kalau dah okey, kita buka balik yang temporary tadi. So, permukaan bagi bersih. Okey, lepas tu kita tampal permanen. Itu ada nombor siri tu. Pastikan permukaan tu bersih. Okey, tampal cantik. Lepas tu boleh test sekali lagi. Alright. Okey, detect. Kalau dah detect maksudnya okey lah. Okey. Selesai.